bos. Cantik. Yang ini apa? Siapa buat kenduri? Ini hari bukan kenduri ya kan. Ini hari kita main bertumpuk datang berjumpa dengan hari juru mengerti. Oh, okey. Kita ada makan-makan sikit. Ada makan-makan. Jalan-jalan. How are you bro? Okay, siapa yang tak dapat this is okay, message pregnant yang belis right, belis right tu. Belis right. Siapa yang tak belis right? Jangan. Tak apa, benda free ambil je. Saya Rudy, saya daripada Royal Enfield Malaysia. Dulu saya di Merata juga. Saya di sini untuk menyambut dan support tim-tim yang ada di Royal Enfield Penang ini untuk acara Customer Day Appreciation, betul? Okay, so boleh Iwan, saya perkenalkan ni ketua di sini. Abang yang motor yang cantik ni. Abang tengah kira. Abang boleh perkenalkan tim-tim Royal Enfield Penang. Okey, Assalamualaikum, selamat siang tuan-tuan dan puan-puan. Okey, terima kasih sudah datang. Memang happy. Boleh tanya dia. First time kita buat event, ada berapa orang datang juga? Tak, ada dua orang. Saya sekarang ibu. Oh ya. Cuma datang, orang kami. So, beza lah ini. So, terima kasih banyak. Okey. Mulakan. So, sekarang tim kita kat Penang makin besar tu. Okey, saya perkenalkan daripada yang sales. Kenal diri abang dulu. Oh saya. Okey, saya Iwan. So saya jadi branch manager lah kat sini. Okay. So untuk sales kita ada Ridwan. Hai. Aizat, saya pun kenal tu. Hari Penang apa? 4 tahun lah. Dia pun 4 tahun kat sini. Dia daripada masa mula tu dah ada dah. Okay, for after sales, kami manager after sales, Cik Muhammad. Hi everyone, my name is Mohamed. So I will be assistant manager for Royal Enfield Penang. Nice to meet you all. Well, we have Farah. So Farah kalau brand new tu pergi orang tu service Farah Ya orang. Dapat ni saya kot. Lagi, siapa tak kenal ni? Okey, siap. Ini pun bukan baju pula. Ini sekarang try lah. Hi everyone, I ni. Okay, so siapa yang dah pernah berurusan dengan I tu dia dah kenal I. So dia dah tahu dah I macam mana. So if let's say kalau you guys nak cari merchandise untuk RE, anything boleh cari I. Thank you. Cakap Hokkien dengan dia memang kalau cakap Hokkien pasal tempat makan semua tak sabar dia. Lepas tu ada kat belakang kita ada Azwan Fahmi, mereka ketua untuk after sales Royal Enfield Malaysia. Dan Along pada nampak tak? Sorry, ni nampak. So for today, I akan explain on how to do a simple preventive and maintenance for motorbikes, for your motorbike. Okay, so why motorcycle maintenance matter?
So first thing first, yang paling penting kita punya safety lah. Yang tu yang paling penting lah. So kita kena tahu cara-cara nak check motor kita, so kita akan safe. And then to ensure smooth performance, maksudnya kita kena perjalanan kita tu lancar, tak ada masalah. And lagi satu, kita boleh jimat minyak kalau kita jaga motor kita elok. And then prevent costly repairs. So prevention is better than cure. So better than repair. So better prevent dulu lah. So kita check. Kalau kita check awal, kita prevent awal, so cost tu takkan jadi tinggi. Okay. And then extend the lifespan and maintain resale value. Okay. So apa yang kita kena buat? So actually dah hampir tak lama pun, dalam 2 minit. So boleh ingat yang ni nama dia T-Clocks. What is T-Clocks? T is for tires and wheels. So first tire. So first macam mana nak check tire pressure? So kena ada tire pressure gauge. So dekat sini kita boleh buka and then masukkan tire pressure gauge. So what is the recommended tire pressure gauge? So for RE, actually benda ni subjektif, but recommended 30 to 35 PSI. Depends on your weight and your riding style lah. Okay. And then obviously kita punya tire tread wear, kena tengok tire dah botak ke belum, whether it's time to change or not. Kalau tire dah botak, langgar white line dekat highway tu dah goyang, it's time boleh tukar dah tu. Okay. And then C, control. Control apa? Actually for your control operation, your clutch. Okay. Check for ada clutch ke apa. And then kalau rasa macam clutch operation tu kena tukar yang punya stable clutch. And then your throttle pun sama, sebab throttle tak pakai throttle itu. And then your chain, dia punya tension dia cukup ke tak ataupun terlalu kendur. So bila ada kendur, so kena letak adjust, letakkan balik ataupun kena check lah apa ni dia punya chain tu ada karat ke tak. Itu penting lah. Okay. And then last but not least, stand. Your side stand dengan your center stand. Okay. Check ada crash ke apa. Sebab takut kalau ini penting. Dia macam darah untuk kita punya engine. So untuk reducekan engine wear, so untuk keep the engine cool and then ensure smooth operation. So macam mana nak check? Macam tadi saya beritahu, dekat tepi ni boleh tengok kita punya level. Okay. Dia ada satu level kat atas dan satu level kat bawah. So atas tu full and then bawah tu minimum. Okay. So kena tengok dekat sini. And then color dia pun boleh tengok. Kalau dah terlalu hitam, so it's time for service. So dekat sini siapa tahu service interval untuk RT 5,000. Okay, correct sir. Very good. Okay. So then actually 5 tahun and 6 bulan, whichever come first untuk RT. Okay. Sorry, 5 bulan, 5,000 atau 6 bulan. Sorry. 5 tahun. Serius lah macam ni. Tak maaf, 6 bulan ataupun 5,000. Okay. So best practice, minta tolong check regularly and then follow Royal Enfield service schedule and then gunakan minyak enjin, grade minyak enjin yang betul. So dekat sini kita pakai Petronas 15W50 ataupun fully synthetic 10W50. And then sekarang kita dah start ambil ELF juga. So kalau customer, kita bagi pilihan untuk customer nak pakai Petronas ataupun ELF. Okay. Penting sebab apa? Sebab power delivery tu dekat situ. So kalau bawa motor kita rasa ada bunyi, ada rusty, okay, then it's time untuk check and then untuk tukar. Okay. Okay, tire dengan brakes. So macam saya cakap tadi, recommended tire pressure 30 to 35. Okay. And then dia punya tire tread tu kena tengok. Okay. Kalau hujan, sekarang musim hujan kan, so tire tu sangatlah penting. Okay. Min, tayar berapa PSI? 30 to 35 tadi saya cakap. 30 to 35 recommended lah. It depends, benda ni subjektif, depends kat rider weight. So you boleh adjust ikut punya keselesaan and riding style. Okay, but recommended is 30 to 35. Kalau keluar from factory, depan 33, belakang 36.
waktu PDI kita bagi standard 33 akan 36. Okay? Sekejap, information untuk ni ada kat foto? Ni ada Ada. Ada kat swing arm. Swing arm ada kat foto. Dekat layar belakang. Dan kiri ada. Siapa tak tahu? Siapa tak tahu? Okey, bagus. Bagus. Ramai kali ini kita bagi tahu. Kat belakang foto ada tulis. Okey, turun. Okay, last your battery lah. Okay, so battery ni sangat penting. Kebanyakan artis datang dekat kita banyak cakap battery flat. Sebab apa? Sebab jarang guna motor. So bila jarang guna motor, at least seminggu sekali start motor supaya battery tak flat. Kalau plan untuk tinggal motor lama, so make sure remove your negative terminal. Kalau nak plan nak tinggal 3 bulan, 6 bulan tak nak ride also, so remove your negative terminal battery. So dengan cara tu battery you boleh tahan lama. Okay, bila you nak ride you pasang balik negative terminal. Okay. Farah dekat situ. So Farah yang jaga online ni. Okay, so anything boleh tanya kat Farah. Okay. Bukan pasal kita nak tukar apa. Ini kita nak recognize rider yang dah capai lebih 10,000 km dengan motornya ke atas. Recognize maksudnya kita nak perkenalkan rider yang dah capai 10,000 km ke atas motor-motor yang pakai. Cik, aku dah jalin. Boleh jalin? Belum juga? Kasih tepukan. Abang jalin. Patut dah 10,000 km tengok t-shirt dia. 10,000 km. Oh, 32,000. Satu kopi mana? Semua jalin. Semua jalin je. Informasi sebelum kita biar berubah. Cik Yusof. Saya punya partner tu. Biar. Kita mau fikir macam. Dia has achieved the highest mileage for today yang kita nak kasih. Dia dah cover 50,000 km. With his model ni memang tak ada ni. Classic 500. 50,000 km. Lalu korang tu model baru tak ada yang 50 km. Dah dapat. Kita kasih tepukan ke Murong. Ada? Mr. Salman Kumar. Why? Nanti dia panggil yang lain pula ni. Boleh? This is 50,000 km. How many km you would like to want? 25. Betul. Minta satu lipat saja. Dia kena tambah lagi 50,000 lagi. Boleh ya? Tapi motor baru. Boleh. Tambah kalau motor baru. Tanya semua. Tanya kita pakai dulu. Boleh semua yang akan lagi. Yes, last but not least, our no ranking for this problem. Mr. CEO. Di mana? Standard. Pusing Malaysia 2 kali dah. Oh. Itulah pakai foto.
Okay. Point. Oh, balik nak balik. Oh, dia balik motor kecil. Kak, kita kasih motor. Bukan motor. Dah, saya nak motor yang betul, bos. Kecil. Dia apa ni? Boleh lah, pada tak dapat, bos. VIP. VIP ya. 5352. 5352. VIP 52. Okey, tepukanlah janganlah ni. Bro, ini continue lah. Continue lah. Okey. Okay, can you guys see this or not? Nampak tak? X-ray. It's a boy. Okay, this is we call the welcome kit. Dia design dia tank, Royal Enfield tank. Dalam dia ada Charger. Okey. Ada key. Dia ada this is lock, mangga. Ada magnet, switch magnet. Ada keychain. Tak ada jual. Nak, boleh. Beli motor dia dapat free. Yang dah beli, bos? Cepat tu jawab. Ini yang baru ni. Ini welcome kit yang baru. Welcome kit yang baru. Okay. So, Aijah, Sultan Kira ni dapat welcome kit yang design tank. Okay. Okay. Cik Wan. Apa saya nak boleh? PRQ. 9. 1. 8. Hey! Tak, motor dia tak tahu. Lagi 2 hari ni. Plastik. Nama tempat tu, nama tempat kedai tu,
Alright, ladies and gentlemen, thank you so much for joining, watching, and Okay. Oh, dia biar macam kan? Ha?